membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Memberkati melalui sentuhan. 23 Oktober 2025. Lukas bab 18 ayat 15 hingga 17. Orang membawa anak mereka kepada Yesus supaya dia memberkati mereka. Tetapi apabila murid-murid Yesus melihat hal ini, mereka menegur orang itu. Namun Yesus memanggil kanak-kanak itu datang kepadanya lalu dia berkata, "Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku. Jangan larang mereka kerana orang yang seperti skin yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya." Saya agak tertarik membaca ramai ibu bapa membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya dia memberkati mereka. Apakah sebabnya? Nampaknya anak-anak yang kecil ini belum dapat mendengar dan memahami Injil. Bahkan mereka belum dapat mengenal siapakah lelaki ini yang memeluk mereka dan tersenyum sambil memberkati mereka. Saya teringat anjing saya yang sedang mengidap penyakit kanser dan mungkin akan mati tidak lama lagi. Dia tidak mempunyai kefahaman seorang bayi tetapi dia memahami sentuhan kesayangan. Dia tahu bahawa sentuhan ini bermaksud kasih dalam jalinan perhubungan. Anjing saya akan duduk di atas kaki saya untuk dibelai. Pada waktu malam, dia akan tidur bersama saya. Dia merindui kasih kami dan sentuhan kami menunjukkan belayan kasih kami kepadanya. Yesus faham perkara ini tentang kita juga. Dia mencipta kita dengan jiwa dan raga. Bagi kita, sentuhan bermakna kasih kecuali jika sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam kehidupan kita. Sentuhan adalah satu cara yang mengatakan, "Saya mengambil berat tentang kamu dan saya mahu kamu sedekat dengan saya." Maka, secara semula jadi, Yesus memanggil anak-anak itu datang kepadanya, termasuklah bayi-bayi. Dia memberi kasihnya kepada mereka melalui sentuhannya. Mungkin inilah sebabnya Yesus memberi kita pembaptisan dan jamuan kudus. Kita tidak akan kehilangan sentuhan Yesus. Yesus telah meninggalkan sakramen ini yang menghubung kita dengan penderitaan, kematian dan kebangkitannya demi penyelamatan kita daripada dosa dan kejahatan. Yesus telah memberi kita sesuatu daripada dirinya untuk kita menyentuh, bahkan untuk kita merasai supaya kasih penyelamatannya kepada kita bukanlah hanya melalui telinga, tetapi juga melalui kulit dan tubuh kita. Keseluruhan diri kamu penting kepada Tuhan, bukan hanya roh kamu sahaja. Tubuh kamu juga miliknya dan Dia mengasihi kamu sepenuhnya. Kita berdoa, "Tuhan, dekatkan saya kepadamu dan berkatilah saya dengan kasih-Mu juga." Amin.